Baiklah, bila awak dah pilih niche, jangan terus melompat pergi buat konten tau. Sabar dulu, kita masuk fasa kedua, iaitu membina kompas konten. Kompas inilah yang akan jadi pemandu arah supaya perjalanan kita sebagai content creator tak tersesat atau berpusing-pusing di tempat yang sama. Kompas konten ini ada 5 elemen penting. Dengar betul-betul. Elemen pertama, siapa audiens awak? Kena spesifik. Contoh, pemula FB Pro yang masih blur dan tak tahu nak mula dari mana. Atau, mak-mak yang sibuk bekerja tapi nak masak makanan sihat yang cepat. Atau, orang yang teringin nak belajar berkebun tapi tak ada tanah luas. Bila kita kenal audiens, kita tahu cara nak bercakap dengan mereka. Elemen kedua, apa misi konten awak? Misi ni macam tujuan murni awak. Contohnya, misi saya adalah nak bantu pemula FB Pro supaya mereka tidak tersesat dan putus asa. Atau, misi saya nak berkongsi perjalanan saya sebagai seorang creator untuk bagi inspirasi. Atau, saya nak bantu orang lain masak makanan yang sedap dan mudah. Misi ini akan jadi pembakar semangat awak. Elemen ketiga, gaya penyampaian. Awak nak jadi creator yang macam mana? Yang santai dan kelakar? Yang realistik dan straight to the point? Yang bagi vibe macam mak-mak prihatin? Atau vibe macam abang-abang atau kakak-kakak yang sporting? Pilih satu identiti dan kekal konsisten. Inilah yang akan buat orang ingat awak.